Di sebalik kejayaan yang telah dicapai oleh JTNCP, pernahkah kita terfikir sejauh manakah tahap kepuasan warga UTM bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan dan kesejahteraan warga universiti terus dipertingkatkan? Kami telah mengadakan sesi temu ramah bersama sebahagian daripada warga UTM bagi mendapatkan maklum balas serta pandangan mereka. Jadi Alhamdulillah pemerhatian saya tentang kerjasama dan juga apa yang perubahan yang telah dilakukan oleh JTNCP terhadap pembangunan di Masjid Sultan Ismail kita ni Alhamdulillah sangat baik, kerjasama pun sangat baik. Yang paling ketara sekali adalah kita telah berjaya untuk membina ataupun memperindahkan mihrab kita. Kemudian penambahbaikan di bilik jenazah sekarang ni pun Alhamdulillah kita dah ada pasang salur air yang dulu daripada bawah sekarang ni kita pasang yang bergantung tu. Satu lagi yang terkini sekarang ni kita sedang menyaksikan Masjid Sultan Ismail juga sedang dikemaskini, dicat seluruh bahagian dalaman, kemudian perdawaian. Secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dan berterima kasih atas inisiatif dan juga kesungguhan yang ditunjukkan oleh JTNCP dalam membuat penambahbaikan khasnya kepada Masjid Sultan Ismail UTM. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada pengurusan tertinggi UTM, especially JTNCP yang telah menyediakan ruang pekerjaan yang saya rasa okey. Dari segi ruang zon aktiviti pelajar yang kami namakan STAS, gifted daripada usaha BPA JTNCP yang telah memberi kemudahan kepada pelajar untuk melaksanakan aktiviti mereka. Saya pun nak mengucapkan terima kasihlah kepada pihak BPA JTNCP yang telah memberi inisiatif yang baik pada semua fakulti. Sejak kami terutamanya dari bahagian makmal berurusan dengan pihak Jabatan TNCP, banyak pembaharuan-pembaharuan yang telah dijalankan especially dari segi penyegaraan dan penambahbaikan bangunan-bangunan makmal. Di fakulti-fakulti sekarang saya nampak dah banyak pembaharuan, contoh dia dalam penggantian infrastruktur, bumbung, dinding dan sebagainya telah diperbaiki. Jadi pihak JTNCP telah memberikan kerjasama dan memberi perkhidmatan dengan memperbaiki dan menaik taraf makmal-makmal di sekitar UTM ni. Terima kasih kepada Prof TNCP atas beri kepercayaan kepada kami untuk menyiapkan semua projek. Terima kasih juga kepada Prof Tajul yang sentiasa menasihat kami, sentiasa ingat tanggungjawab kami, tanggungjawab untuk anak-anak, itu yang selalu diajukan kepada kita semua kontraktor. Dan terima kasih juga khasnya kepada tim BPA. Tanpa tim BPA, kami rasa kami tak boleh buat. Kita as a contractor, kita perlukan satu tim yang besar, connection yang bersama. Kalau tanpa connection ni, kita tak boleh berjaya. Terima kasihlah kepada semua tim BPA yang terlibat. Alhamdulillah, buat masa ni saya memang happy lah sebab ada tempat yang boleh, macam kita boleh solat, ada tandas yang berdekatan, parking yang disediakan paling berhati. Okey, syukur kepada Allah SWT. Saya pun nak cakap terima kasih juga kepada Prof Tajul, banyak-banyak membantu dari segi kebersihan tempat ni dan menyumbanglah bagi saya sebandingkan sebelum ni Akak dah bekerja kat sini selama 5 tahun. Peralatan yang disediakan semuanya okey, persekitarannya semua okey. Untuk dari segi peralatan, semua mencukupi. Kalau ada apa-apa yang rosak, semua diganti. Kalau ada gotong royong dekat banquet, dekat BMU, bilik mesyuarat, senat, kita akan buat gotong royong dari pekerja aras 1 sampai pekerja aras 3 dengan saya sekali. Overall the environment is clean and then aircon pun memang sejuk. Semua okey lah. Itu je. Sekarang dia dah ada macam trolley station untuk kumpulkan cutlery and asingkan makanan. So kita je senang masuk dalam tu and kita tak nampak apa benda tu. So dia macam lagi kemas lah. And kalau untuk dekat bangunan fakulti kita orang, sebelum ni dia just ada vending machine yang untuk air-air gas macam tu. Tapi sekarang dah ada vending machine untuk air panas, kopi, coklat. And I think benda tu best lah kalau untuk student, kalau kita orang nak stay belajar kat situ. Bagi saya perasan dari segi fasiliti sukan kat area stadium sana, arena tu, dia dah buka court futsal and court volley.
which is lagi selesa and student pun lagi fun lah untuk main sukan kan. Lagi saya perasan ada juga penambahbaikan dekat blok-blok, contoh sekarang macam KTHO, KTR yang sedang dijalankan, and then ada dekat KDSC juga ada makanan, ada macam vending machine yang jual makanan panas. Jadi itu memudahkan student juga kalau malam-malam malas nak keluar ke apa, boleh beli dekat situ. Macam itulah. Bagi saya, fasiliti paling puas hati adalah tandas lah, terutama dekat fakulti dan juga arcade lah. Sebab tengok dia maintain dengan elok, dan juga pencucian yang berkala, dan juga banyak tandas yang dah improve lah lepas renovate. Kalau bagi saya pula, pengurusan lampu dekat UTM lah. Contohnya dekat belakang MA1 ni, sebelum ni tak ada lampu, so agak gelap lah dan agak bahaya lah untuk student lalu lalang kat situ. Dan sekarang dah ada lampu ni, kira memudahkanlah student untuk datang angkasa nak study ke apa-apa ke. Sebelum ni mungkin kita ada bacaan doa sebelum bergerak, tapi dia sebelum ni tak diamalkan. Jadi sekarang benda tu wajib kepada pemandu, tak kira lah dia membawa kenderaan apa, tak kira bas, kereta apa, SOP kita adalah membaca doa sebelum bergerak. Majlis pelancaran kempen kita sebelum ni, bab etika pemanduan, sebelum memandu kita kena hubungi pelanggan kita. Sebelum ni memang ada tapi tak diamalkan. Jadi semenjak Prof Eddie masuk ni, kita buat benda-benda tu, dan benda tu kita ada satu QR code untuk pemandu, untuk menilai pemandu yang membawa tu. Yang ketiganya, semenjak Cik Apik masuk ni banyak perubahan. Contoh macam pejabat kita ni dah bertukar wajah, kita cat balik dan untuk menampakkan lebih ceria lah. Dan yang keempatnya, saya rasa bas banyak perubahan, mana yang color tu dah tak berapa okey, kita dah cat balik, dan itulah banyak perubahan yang telah dilakukan lah di UTM Fleet ni. Sejak kebelakangan ini, perubahannya agak ketara apabila JTNCP mula membuat pendekatan lebih tersusun, upgrade kualiti kampus secara menyeluruh dan tambah baik infrastruktur bangunan yang dilaksanakan. Contohnya, kita lihat pintu gerbang utama yang kini menarik kan, juga tambah baik infrastruktur di kolej-kolej kediaman yang kita lihat sekarang. Untuk kepuasan, saya memilih 9 daripada 10 kerana satu lagi saya simpan disebabkan saya teruja sangat-sangat untuk melihat sentuhan terakhir Dewan Sultan Iskandar sebelum saya menamatkan perkhidmatan di UTM. Untuk keseluruhannya, saya berpuas hatilah dengan perancangan oleh JTNCP. Satu lagi, untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Prof TNCP atas fasiliti dan tambah baik kemudahan yang disediakan buat warga UTM. Harapan saya agar tidak terhentinya noktah JTNCP dan TNCP di sini malah terus maju dan terus ke hadapan. Urusan banyak support, banyak beri sokongan, banyak membantu, membimbing, banyak bersama dengan subordinate lah. Maksudnya kebersamaan tu sentiasa ada, sentiasa berlaku. Jadi subordinate selesa untuk cerita ke berbincang kan, meluahkan ada sesi-sesi yang banyak juga lah, sesi-sesi kita sebenarnya macam menyelami gitu kan. Jadi kita selesa untuk cakap lah. TNCP ni bagi saya, environment kerja bagi saya sangat dinamik, sangat challenging, workload memang banyak, tapi kita work happy together. Saya rasa begitu kagumlah dengan takdiran di bawah TNCP dan mencapai objektif untuk memajukan jabatan TNCP. Sinergi antara staf JTNCP sangat kuat dan semakin meningkatlah. Saya berbangga menjadi warga JTNCP kerana UTM sekarang lebih berseri. Saya berbangga menjadi warga JTNCP. Itulah antara maklum balas yang telah dikongsikan oleh mereka. Dari segi tahap kepuasan, usaha yang cemerlang ini perlulah dikekalkan. Dengan itu, saksikan ucapan khas daripada Profesor Dr. Tajul Arifin bin Musa, pengerusi bahagian pengurusan aset BPA yang telah kami sediakan khas untuk anda. Saya rasa dengan apa yang kita capai pada hari ini, yang mana kita membantu pihak KPP dalam pimpinan panitia pembangunan negara 2020 ini sebenarnya adalah merupakan kerjasama strategi yang erat antara tim kita di JTNCP. Saya rasa kalau tak ada satu kerjasama sinergi yang sangat erat dan dibantu oleh pihak pengurusan kita, utamanya daripada Prof TNCP, sukar kita nak dapat kejayaan yang sendiri. Dan saya tengok semangat
apabila kita mencapai kejayaan demi kejayaan ini, semangat tim kita makin berkembang. Dan insyaAllah saya rasa kita boleh pergi lebih jauh lagi daripada apa yang kita peroleh sekarang. Dan insyaAllah FDN bergabung ke hadapan dan FDN NCP akan menjadi pemakin saya rasa. Terima kasih. Semoga ucapan serta pesanan daripada Profesor Dr. Tajul Arifin sebentar tadi serba sedikit dapat memberikan semangat, motivasi serta inspirasi kepada seluruh kaki tangan JTNCP. Kami sejiwa.